Assalamualaikum and hello guys. Ini adalah 3D printer Bambu Lab P2S. Satu 3D printer yang berkualiti tinggi tapi mudah guna. Dalam video kali ini saya nak kongsikan macam mana caranya kita nak menggunakan 3D printer ni daripada awal proses unboxing, kemudian cara nak buat setup yang pertama dan akhir sekali macam mana nak dapatkan hasil 3D print kita yang pertama. Kalau ini adalah kali pertama korang nak menggunakan 3D printer, saya harap video ni boleh jadi panduan yang berguna untuk korang. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan dengan proses unboxing dulu. Lepas kita dah buka kotak ni, kita akan nampak satu quick start guide. Kemudian ada satu toolbox. Dekat dalam toolbox ni ada beberapa komponen, antaranya pelinci untuk kita buat maintenance, ada beberapa spare part dan juga ada dua Allen key. Kita akan gunakan Allen key ni nanti, jadi boleh letak tepi dulu. Keluarkan top foam daripada kotak tu. Kemudian kita boleh tarik keluar 3D printer ni dengan menarik beg plastik dia ni. Lepas kita dah keluarkan, letak atas meja ataupun mana-mana permukaan yang rata. Keluarkan 3D printer tu daripada beg plastik dia. Dan kita boleh mula cabut tape yang ada. Dekat atas dia ni ada satu plate kaca. Keluarkan daripada plastik dia ni, kemudian kita letak tepi dulu. Lepas tu kita boleh sambung cabut plastik dan tape yang menutup pintu dia ni. Lepas dah cabut plastik daripada pintu dia ni, kita boleh keluarkan aksesori box daripada dalam printer. Kita letak tepi dulu sebab kita akan gunakan nanti. Lepas tu boleh keluarkan semua foam yang ada daripada belah atas ni. Lepas kita dah keluarkan semua foam, kita akan dapat akses kepada AMS unit ada dekat dalam badan 3D printer. Tapi untuk keluarkan dia, kita kena gunakan Allen key daripada toolbox tadi. Buka pintu dekat depan dan kita akan nampak dua skru yang ada bulatan merah. Bermaksud kita kena cabut skru ni sebelum kita gunakan 3D printer ni. Lepas kedua-dua skru dah ditanggalkan, kita boleh keluarkan AMS unit daripada dalam printer. Lepas tu kita akan nampak satu komponen warna hitam yang ada 3 lagi skru. Komponen ni hanyalah komponen sementara untuk transportation, jadi kita boleh tanggalkan. Tapi ada satu lagi skru dekat belakang bed, jadi jangan lupa untuk cabut skru yang ni juga. Lepas tu kita boleh keluarkan bahan pengering dan segala foam yang ada dekat belah dalam printer ni. Tapi kita tak akan keluarkan foam yang ada di bawah bed ni lagi sebab yang ni kita akan keluarkan selepas calibration nanti. Tanggalkan kedua-dua penutup skru berwarna merah. Gunakan pemotong untuk potong 3 zip tie warna biru dekat belah atas. Tapi hati-hati, jangan sampai terpotong timing belt ni pula. Nanti rosak, tak boleh guna dah 3D printer ni. Kemudian kita boleh kembalikan penutup kaca belah atas dia dan buka accessory box yang kita letak tepi tadi. Dekat dalam ni ada satu screen control 3D printer. Keluarkan screen tu daripada beg plastik dia. Kemudian cabut dengan berhati-hati tape yang ada dekat bahagian depan atas 3D printer. Dan kita boleh sambung wayar yang terkeluar tu kepada bahagian belakang screen tadi. Dekat belakang screen ni dia ada satu hook yang kita akan masukkan ke dalam lubang depan frame 3D printer tu dan tolak ke kiri untuk melekatkan dia. Okey, seterusnya kita boleh cabut plastik pada AMS unit ni. Keluarkan foam daripada dalam dia dan dekat sini ada satu tape yang memegang bahan pengering. Kita kena koyakkan plastik luar bahan pengering tu tapi bukan plastik dalam dia. Kita boleh kembalikan plastik ni ke dalam ruang tadi. Ada 4 keseluruhannya. Kemudian boleh tutup penutup AMS unit tu semula. Lepas tu boleh letak AMS unit ni dekat atas 3D printer kita. Kemudian kita keluarkan beberapa kabel daripada accessory box tadi. Ada spool holder dan juga PTFE tube. Dekat belakang 3D printer kita dah ada satu PTFE tube yang melekat dengan tape. Cabut tape tu dan kita sambung kepada coupler belah atas. Kemudian ambil PTFE tube yang paling panjang daripada accessory box tadi. Masukkan ke dalam coupler AMS unit dan satu lagi masukkan ke dalam coupler belah kiri atas 3D printer. Ambil kabel yang ni, sambungkan kepada AMS unit dan juga bahagian belakang 3D printer. Kemudian kita akan sambungkan spool holder ke bahagian yang dah ditetapkan. Sambung dua komponen ni macam yang saya tunjukkan dan ambil PTFE tube yang paling pendek. Sambung kepada coupler spool holder dan juga coupler AMS unit belah kiri bawah. Akhir sekali boleh sambung AC kabel ke power outlet bahagian belakang 3D printer. Okey, kita pause kejap video ni dekat sini. Sebab sebelum kita hidupkan 3D printer ni, ada dua perkara yang kita kena buat. Yang pertama adalah kita kena install dulu software Bambu Studio dekat dalam komputer kita. Dan yang kedua, kita kena install app Bambu Handy dekat dalam telefon. Lepas kita dah install kedua-dua ni, kita kena buat satu account yang mana kita akan connect account tu dengan 3D printer kita. Saya tak akan tunjukkan step by step macam mana nak install dia dekat dalam video ni. Tapi kalau ada sebarang soalan, boleh tanya di ruangan komen. Lepas tu kita boleh hidupkan 3D printer kita, pilih bahasa yang kita nak, pilih juga kawasan yang kita tinggal dan kita boleh sambung ke wifi rumah kita.
Lepas dah masukkan password Wi-Fi, tekan OK dan dia akan berikan satu QR code. Buka app Bamboo Handy yang kita download tadi, kemudian pergi ke device, tekan simbol tambah. Scan QR code tu dan kita boleh sambung kita punya account ke 3D printer. Lepas dah confirm to bind, kita boleh tukar nama 3D printer ikut pilihan kita. Tekan confirm sekali lagi dan sekarang 3D printer dah bersambung dengan account kita. Kembali ke screen 3D printer tu, ikut saja arahan yang diberikan sampai ke peringkat calibration. Bila dah sampai pada calibration, tekan start dan dia akan ambil masa lebih kurang 30 minit untuk buat calibration. Waktu ni bed dia akan naik ke atas, jadi kita boleh keluarkan foam yang kita tinggal tadi. Jadi lepas sekitar 30 minit, calibration tu akan siap dan kita boleh tekan get started. Ini adalah skrin utama dia. Pertama sekali kita kena pergi ke bahagian setting dan tengok bahagian firmware. Dekat sini ada beberapa bahagian yang kita kena update. Jadi tekan update dan tinggalkan 3D printer tu sekali lagi sampailah update dia dah siap. Lepas dah siap update, walaupun tak diwajibkan, tapi disarankan untuk kita buat calibration sekali lagi. Jadi boleh ke setting, calibration dan tekan print calibration. Biar semua setting tu pada default, tekan start. Jadi sekali lagi, printer tu akan ambil masa lebih kurang 30 ke 40 minit untuk buat calibration. Jadi kita tinggalkan sampailah calibration tu siap. Okey, jadi sekarang kita dah bersedia untuk mendapatkan hasil 3D print kita yang pertama. Untuk print, kita kena masukkan filament terlebih dahulu. Dekat skrin, kita tekan simbol filament dan kita boleh tengok sekarang kita belum ada filament lagi. Jadi kita kena masukkan filament pilihan kita ke dalam AMS unit. Masukkan ke dalam saluran ni dan tolak sikit ke belakang, nanti dia akan tarik secara automatik. Kembali ke skrin bahagian filament, kita boleh tekan filament pilihan kita dan edit profile dia. Dekat sini kita boleh pilih warna filament yang kita gunakan. Jenama brand kita guna generic kalau kita tak gunakan Bamboo Lab. Pilih material yang bersesuaian dan untuk yang dynamic pressure tu kita kekalkan sebagai default. Kalau kita gunakan filament dari Bamboo Lab, kita tak perlu buat semua ni sebab dia akan detect secara automatik. Bila dah siap, boleh tutup penutup dia. Kemudian pergi ke home semula, tekan print files. Dekat dalam ni dah ada banyak model yang disediakan dekat dalam printer tu. Kita boleh pilih kapal kecil ni, kita panggil dia Benchy. Kemudian tekan next. Pilih filament mana yang kita nak gunakan untuk print benda ni. Kemudian lepas kita dah pilih filament, kita boleh tekan print. Lepas kita dah tekan print, 3D printer tu akan mula bergerak untuk print bahan yang kita pilih tadi. Untuk beberapa minit yang pertama, 3D printer tu akan buat calibration terlebih dahulu. Kemudian barulah dia akan mula print model yang kita pilih sebentar tadi. Selepas kita 20 minit, model pertama kita ni akan siap print. Dan inilah hasil dia. Jadi itulah dia, kita dah pun berjaya dapatkan hasil 3D print kita yang pertama. Tapi video ni tak habis lagi sebab selain daripada 3D model yang dah disediakan dekat dalam printer, saya nak tunjuk juga macam mana korang boleh dapatkan 3D model percuma dekat dalam internet. Terutamanya untuk brand Bamboo Lab ni, mereka ada satu platform bernama Maker World. Dekat dalam ni, dah ada ramai orang yang kongsikan 3D model mereka secara percuma. Untuk gunakan Maker World ni, kita boleh buka Bamboo Studio, software yang saya cakap kita kena install pada awal video tadi. Dekat sebelah kiri kita boleh tengok online models dan dekat sini kita boleh cari model apa yang kita nak. Untuk contoh kali ni saya akan pilih dinosaur yang comel ni dan kita boleh tengok print profiles ni, dia ada pilihan 3D model mana yang kita gunakan. Saya pilih P2S sebab itulah 3D printer yang saya gunakan sekarang. Saya pilih profile yang satu plate sahaja, kemudian tekan download dan open. Lepas kita tekan download dan open, dia akan buka 3D model tadi dekat dalam Bamboo Studio kita. Kemudian kita kena pilih warna filament tu mengikut warna yang kita dah masukkan ke dalam kita punya printer tadi. Jadi lepas dah selesai pilihan warna yang kita nak, boleh tekan slice plate. Dia akan ambil masa sedikit terutamanya kalau model itu kompleks. Lepas tu kita boleh tekan print plate. Lepas dah tekan print plate, kita kena tekan send dan dia akan hantar data tu kepada 3D printer kita dan 3D printer kita akan mula print 3D model tu sampai siap macam ni. Jadi inilah hasil dia, 3D model yang saya print melalui Maker World tadi. Jadi ini menunjukkan korang tak perlu risau kalau tak tahu macam mana nak buat 3D design sebab banyak model percuma. Jadi itulah dia macam mana caranya kita nak menggunakan 3D printer Bamboo Lab P2S.
Ini adalah kali pertama saya buat video macam ni secara panjang dan mendalam. Jadi kalau ada sebarang kekurangan, saya minta maaf dan boleh tinggalkan komen anda berkenaan cadangan ataupun mungkin feedback supaya saya boleh tambah baik lagi video-video akan datang. Itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana menonton. Until next time, may peace be upon you.